A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua atas peluang yang diberikan pada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan undang-undang perbekalan 2026 ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan tahniah pada kerajaan kerana telah membentangkan belanjawan 2026. Mudah-mudahan dia akan memudahkan kehidupan rakyat di tahun hadapan, insya-Allah. Saya juga mewakili rakyat Permatang Poh menzahirkan penghargaan terhadap apa jua usaha tindakan dalam membela saudara kita di Palestin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan bantuan kepada mereka. Amin. Tuan Yang Dipertua, saya ingin membangkitkan perkara dasar sahaja berkait dengan isu belanjawan pada kali ini. Perkara-perkara lain saya akan sentuh di peringkat jawatankuasa nanti. Kita semua mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Tuhan kita semua. Dan bagi orang Islam, beriman kepada Allah merupakan satu daripada rukun iman. Dan semua orang mempercayai bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Dan baginda telah meninggalkan warisan untuk umatnya, iaitu Al-Quran dan juga hadis. Ataupun kita boleh rangkumkan kedua-dua perkataan itu dengan perkataan yang mudah, iaitu Islam. Dan yang menariknya, di dalam negara kita yang tercinta ini, Islam menjadi agama bagi persekutuan. Perkara 3 Perlembagaan Malaysia. Islam adalah agama bagi persekutuan. Ini menunjukkan bahawa Islam adalah cara hidup bagi persekutuan. Kerana perkataan agama merupakan bermaksud peraturan hidup dalam bahasa Sanskrit dan juga dalam bahasa Arab bermaksud cara hidup yang menyeluruh. Ini juga menunjukkan bahawa dalam menguruskan kehidupan kita di negara ini adalah berpandukan kepada Islam. Kerana Islam merupakan cara hidup bagi persekutuan. Cara hidup individu, cara hidup berkeluarga, bermasyarakat, bekerja, bersosial, bersukan, berundang-undang, berniaga, berekonomi, melaksanakan hubungan antara bangsa dan sebagainya. Bahkan segala sudut kehidupan manusia ini perlu menggunakan Islam sebagai aturan kerana ia telah ditetapkan oleh Tuhan dan dia ada dalam perlembagaan kita. Saya nak berkongsi satu perkara berkaitan dengan belanjawan kali ini. Kalau kita tengok dalam ajaran Islam itu sendiri, dan saya pun dah bincang isu ini pada sesi yang lalu berkaitan dengan pendekatan negara hidayah dan negara jibayah. Dan hari ini kalau kita tengok secara detail lagi berkaitan dengan dua perkara tersebut, saya merasakan apa yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kali ini sebenarnya tidak lari daripada konsep negara jibayah, iaitu negara yang diasaskan ataupun diuruskan berdasarkan kutipan cukai. Dan tahun ini kalau kita tengok dalam belanjawan tahun ini kurang menekankan berkaitan dengan penambahan cukai, tetapi banyak memberikan kepada rakyat. Tapi kita jangan lupa, sejak kerajaan ini ditubuhkan pada tahun 2022, 2023, 2024, 2025 adalah 3 tahun yang sangat memerikkan rakyat. Di mana rakyat diperah, diambil dengan kenaikan cukai, dikenakan pelbagai cukai yang baru, cukai SST juga ditingkatkan. Dan yang terbaru penarikan subsidi diesel tahun lepas dan petrol pada tahun ini dan juga beberapa perkara yang lain. Secara tak langsung, ini akan membesarkan kantung kerajaan sepanjang masa 3 tahun ini. Dan sekarang, dia adalah waktu untuk diagihkan pada rakyat. Ada sahabat-sahabat saya mengatakan bahawa ini belanjawan pilihan raya. Tetapi bagi saya merasakan konsep seperti ini tak kiralah pilihan raya ataupun tidak. Saya merasakan konsep seperti ini dia akan berterusan. Mana-mana pihak yang memenangi pilihan raya nanti di sesi akan datang, 3 tahun yang pertama ambil daripada rakyat, kemudian tahun terakhir ataupun 2 tahun terakhir ditabur semula kepada rakyat. Dengan harapan rakyat akan mengundi semula rakyat yang berkuasa ketika itu. Ini sama sekali tidak lari daripada kesan daripada konsep negara jibayah yang saya sebut pada sidang yang lalu. Tuan Yang Dipertua, hari ini saya nak kongsi sikit bagaimana dengan pendekatan konsep negara hidayah. Kalau kita nak melihat berkaitan dengan konsep ini sekarang tidak berlaku di negara orang bukan Islam, bahkan di negara-negara orang Islam sekarang ini ia juga tidak berlaku. Tetapi konsep ini pernah dilaksanakan pada zaman kegemilangan Islam dan telah lama dipraktikkan di atas muka bumi ini. Dan ini juga menjadi satu sebab kenapa sebahagian masyarakat merasa aneh dengan pendekatan seperti ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran di dalam suratul Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dhal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Sadaqallahul azim. Suratul Kahfi ayat 93 sampai ayat 95. Ini di antara asas yang boleh kita ambil untuk negara hidayah ini. Maksudnya, sehingga apabila Zulkarnain sampai di antara dua gunung, beliau mendapati di sisinya ada satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi ini. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran untukmu dari hasil pendapatan kami ataupun dengan makna yang lain cukai, dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka. Zulkarnain menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan aku menguasainya lebih baik daripada bayaran kamu. Oleh itu, bantulah aku dengan tenaga kamu beramai-ramai. Aku akan bina antara kamu dan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Tuan yang dipertua, poin yang saya nak kongsikan di sini adalah berkaitan dengan peristiwa Zulkarnain ini. Ketika mana beliau ditawarkan dengan cukai yang juga disebut sebagai kharjan di dalam ayat tersebut oleh rakyat di kawasan tersebut untuk membina satu projek mega. Apa yang Zulkarnain laksanakan adalah beliau tidak meminta duit ataupun mengambil cukai daripada rakyat untuk membina projek tersebut. Apa yang Zulkarnain minta adalah tenaga. Dan ini kalau kita tengok dalam tafsir Al-Qurtubi contohnya, ini menunjukkan bahawa pemimpin bertanggungjawab terhadap keselamatan rakyat. Pemimpin bertanggungjawab terhadap memberikan perlindungan pada rakyat. Dan yang menariknya di sini, rakyat bersama-sama dengan Zulkarnain membangunkan perkara tersebut. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam dan Imam Qurtubi, sekiranya Zulkarnain mengambil cukai tersebut, Zulkarnain akan melakukan sendiri pekerjaan tersebut. Tetapi oleh kerana tidak mengambil cukai daripada penduduk di tempat tersebut, maka projek tersebut boleh dilaksanakan bersama dengan rakyat. Persoalannya, projek membina tembok tersebut memerlukan dana yang besar. Daripada mana Zulkarnain mendapatkan dana? Adakah Zulkarnain hanya melaksanakan projek itu secara percuma? Sedangkan semua projek mega termasuk pada hari ini, kesemuanya boleh dikatakan memerlukan dana yang besar. Projek LRT Penang pun sudah 16.8 bilion. Sedangkan tidak semua rakyat Pulau Pinang memerlukan perkara tersebut. Ada banyak lagi perkara lain yang boleh diutamakan. Tuan yang dipertua, inilah yang perlu difahami di dalam negara hidayah. Kerana sumber kekayaan sebuah kerajaan di zaman dahulu sudah 1000 tahun kerajaan Islam memerintah. Sumber kekayaan utama negara datang daripada dua perkara besar. Yang pertama, daripada sumber bumi ataupun hasil bumi ataupun galian. Yang mana hasil bumi dan galian ini dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan, dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. Dan apabila hasil bumi dan galian tersebut diperolehi, hasil keuntungan diagihkan semula kepada rakyat, terutama rakyat miskin dan sebagainya, berdasarkan pecahan tertentu. Dengan hasil bumi, rakyat akan mendapat manfaat dan merasai hasil tersebut. Ini kalau kita tengok berlaku di Malaysia, di mana kalau kita lihat syarikat kita yang disebut oleh Ketua Pembangkang tadi sebagai angsa emas, Petronas, sebuah syarikat milik kerajaan. Syarikat tersebut menguruskan petroleum hasil bumi di Malaysia dan hasilnya dipulangkan balik kepada rakyat dalam bentuk dividen dan lain-lain. Ini adalah satu konsep yang bertepatan dengan Islam yang merupakan agama bagi persekutuan ini. Saya sangat sokong perkara ini. Dan ini juga jasa-jasa besar orang-orang yang terdahulu daripada kita, dan kita doakan semoga mereka semua diberkati dan dirahmati oleh Allah. Tapi yang perlu kita nak bincangkan dengan lebih luas, negara kita mempunyai hasil bumi yang banyak. Ada yang dimiliki oleh kerajaan persekutuan, ada yang dimiliki oleh kerajaan negeri, bahkan ada yang dimiliki oleh pihak tertentu. Soalannya sekarang, apakah ada usaha agar hasil-hasil bumi sekarang ini dimilik negarakan ataupun dimilik negerikan separuh-separuhnya? Apa perancangan ke arah perkara tersebut? Ada ataupun tidak? Ataupun hanya membiarkan pihak tertentu menikmati keuntungan sedangkan rakyat tidak merasai, bahkan ditekan untuk memenuhkan kantung kerajaan? Ini soalan yang boleh dijawab nanti insya-Allah. Sekiranya hasil bumi ini dimiliki sepenuhnya oleh negara dan negeri, bermakna cara ini bertepatan dengan ajaran yang ditetapkan oleh Islam. Dan inilah yang berlaku di zaman Zulkarnain dan kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam selepas itu. Beliau mengawal dan mentadbir negara
dan hasil bumi dipulangkan kepada rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, di zaman Islam dahulu, selain daripada hasil bumi yang dimiliki negara atau milik negeri kan, public interest dengan izin, perkara-perkara yang menjadi keperluan keseluruhan masyarakat juga menjadi perkara yang dimiliki negarakan ataupun dimiliki negerikan. Sebab itu dalam Islam, apa-apa perkara yang menjadi keperluan kepada keseluruhan rakyat, ia adalah perkara yang tidak boleh diswastakan pada mana-mana pihak, seperti air, transport, airport, makanan asas dan juga lain-lain. Dan poin ini kalau kita nak lihat, boleh dilihat di dalam surah Yusuf bermula daripada ayat 43. Saya tak nak panjangkan perbahasan tersebut, tapi berkaitan dengan isu takwil mimpi oleh Nabi Yusuf terhadap mimpi raja. Boleh dilihat di situ, boleh diikuti perbahasan di situ. Inilah yang menjadi persoalan pada saya. Adakah kerajaan bercadang untuk menjadikan perkara yang bersifat public interest yang menjadi milik tokeh dan ataupun kartel diambil semula menjadi milik negeri ataupun negara? Seperti mana yang pernah berlaku di Selangor dahulu, satu daripada syarikat air di zaman Tan Sri Khalid Ibrahim almarhum yang menjadi milik syarikat swasta kemudian dimilik negerikan. Apa yang berlaku di Kedah sebelum ini, pengurusan air Langkawi yang tidak disambungkan kontraknya kepada pihak tertentu lalu dipulangkan kepada agensi di bawah kerajaan negeri. Ini semua adalah langkah yang bagi saya sangat baik dan bertepatan dengan negara hidayah ataupun dengan ajaran Islam itu sendiri. Jika kedua-dua perkara ini diresetkan dengan baik, dengan izin, akan menjadikan kerajaan mendapat hasil yang besar tanpa perlu menetapkan pelbagai cukai kepada rakyat keseluruhan. Yang ini yang disebut tadi oleh sahabat saya Kampar dan juga Tebrau, tak silap saya, berkaitan dengan bagaimana kerajaan nak mendapatkan hasil. Ini di antara jalan dan cara ini telah pun dibuat oleh kerajaan-kerajaan terdahulu sebelum ini. Baik. Jadi ada yang bertanya, bolehkah diambil cukai? Boleh. Sebelum ini pun saya telah mencadangkan agar dikenakan cukai simpanan korporat yang khusus untuk orang-orang kaya dan juga syarikat-syarikat besar. Matan Pauh, nak tanya sikit boleh Matan Pauh? Sila. Tadi dalam ucapan Ketua Pembangkang, dia sebut orang Pulau Pinang ni tak perlu pembinaan LRT tu. Jadi saya nak tanya dengan Pematang Pauh, sebab Pematang Pauh ni orang Pulau Pinang, adakah Pematang Pauh bersetuju ataupun tidak dengan pembinaan LRT di negeri Pulau Pinang yang berjumlah hampir 17 bilion itu? Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Pematang Pauh. Baik, terima kasih banyak Ulu Langat. Sangat bersopan, terima kasih. Baik. Sebenarnya projek LRT ini merupakan projek yang bagi saya lah bahagian saja rakyat Pulau Pinang yang memerlukan perkara tersebut. Dan kebanyakan rakyat Pulau Pinang hanya memerlukan perkara yang lebih utama daripada itu, dan saya rasa projek tersebut ia bukan satu keperluan sebenarnya di Pulau Pinang. Itu sebenarnya. Ini jawapan kepada rakyat negeri Pulau Pinang. Terima kasih. Faham sangat, faham. Tak apa, saya semua. Baik. Dan saya dah sebut berkaitan dengan, balik pada tajuk, saya sebut berkaitan dengan isu cukai simpanan korporat dan juga cukai saham. Dan jika perkara ini sebenarnya kalau kita betulkan balik, negara kita akan berada dalam landasan yang benar. Tuan Yang di-Pertua, kalau kita tengok hasil anggaran hasil pada tahun hadapan, kalau kita tengok dalam 419 bilion ini, 64.5% datangnya pada hasil cukai. Maka ini adalah faktor kenapa dalam konteks negara jibayah ini, negara akan berhadapan dengan kekurangan sumber, menyebabkan hasilnya kerajaan akan menarik balik pelbagai subsidi termasuk subsidi petrol. Ini sudah dilaksanakan baru-baru ini, sedangkan subsidi petrol salah satu daripada matlamat belanjawan di dalam Islam sebenarnya. Tapi dalam konteks negara jibayah, disebabkan cukai sudah tepu dikutip kepada rakyat, maka subsidi pula ditarik untuk menjimatkan belanja kerajaan. Akhirnya apa yang berlaku? Kerajaan tarik subsidi untuk menyelesaikan masalah fiskal. Ini membebankan rakyat, dan inilah sebenarnya konsep negara jibayah. Tuan Yang di-Pertua, apa yang kita lihat berlaku kepada rakyat pada hari ini merupakan tekanan yang besar sebenarnya. Rakyat ditekan dengan pelbagai kos kehidupan. Walaupun saya faham kerajaan membantu, memberikan bantuan, tetapi tekanan yang dihadapi oleh rakyat ini bukanlah daripada satu sudut, bahkan daripada pelbagai sudut. Dari sudut kos sara hidupnya, pendidikannya, pengangkutannya, kediamannya, pekerjaan. Semua perkara tersebut memberikan tekanan sekarang kepada rakyat. Dan pengumuman yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, sukacita diumumkan 7 kali disebut di dalam teks belanjawan itu, sebenarnya tidak dapat membetulkan struktur ekonomi, meningkatkan taraf hidup secara berterusan dan jangka panjang sebenarnya. Tuan Yang di-Pertua,
mohon maaf sekiranya pandangan saya ini tidak selari dengan pendirian kerajaan yang mengamalkan konsep negara jibayah. Mudah-mudahan kita boleh bergerak ke arah negara hidayah selari dengan perkara 3 perlembagaan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Saya sangat berkeyakinan pendekatan secara Islam ini adalah penyelesaian terbaik terhadap penyelesaian masalah di dalam negara. Yang terakhir, pantun. Dunia hari ini semakin kelam, manusia alpa hidup terbiar. Kembalilah kepada penyelesaian Islam, itulah solusi umat yang sebenar. Terima kasih Tuan Yang Bertuah, saya mohon mencadang. Terima kasih Yang Berhormat Pematang Pauh. Berikut